Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hafizah binti Muhammad Burhan akan membentangkan idea inovasi yang bertajuk Ekosistem Pembelajaran Pedagogi Nilai berteraskan model ADAB. Sebagai pendahuluan, kursus pendidikan Islam dalam inovasi ini merujuk kepada kursus falsafah dan isu semasa iaitu FIS. Apakah permasalahannya? Kursus FIS ditanggapi sebagai bidang yang sukar difahami, mengandungi konsep abstrak, pemikiran kritis yang tinggi, kurang jelas manfaatnya untuk dikaitkan dalam kehidupan. Apakah isunya? Dominasi pendekatan pengajaran berpusatkan pensyarah, kurang interaktif dan inovatif, menekankan penyampaian kandungan dan pencapaian kognitif berbanding pengalaman pembelajaran yang autentik, reflektif dan berteraskan nilai. Kedua, kebergantungan mahasiswa kepada pensyarah dan ganjaran akademik, motivasi belajar sederhana, kelemahan pemikiran kritis, penghayatan nilai dan ketidakjujuran akademik. Objektif kajian ialah mereka bentuk pengajaran berdasarkan strategi pedagogi nilai berteraskan model ADAB bagi kursus falsafah dan isu semasa. Metodologi kajian adalah penyelidikan pembangunan DDR dan fokus kajian ini kepada fasa kajian analisis keperluan dan reka bentuk kaedah pengajaran. Sebanyak 385 soal selidik dan 93 soal selidik telah diberikan kepada pelajar dan juga pensyarah serta temu bual bersama dengan pakar melibatkan 12 orang. Memperkenalkan ekosistem pedagogi nilai berteraskan model ADAB. Ia mengintegrasikan secara sistematik prinsip pedagogi dengan model ADAB, Analyze, Design, Assess dan Build and Believe. Paparan sebelah kiri adalah prinsip pedagogi yang mengandungi 6 prinsip dan seterusnya adalah paparan model ADAB yang mengandungi 7 langkah. Nilai tambah yang signifikan adalah pengoperasian Build and Believe iaitu mekanisme penanaman nilai yang disepadukan secara menyeluruh merentas pembelajaran. Paparan seterusnya adalah reka bentuk pedagogi nilai berasaskan model ADAB. Paparan sebelah kiri adalah prinsip pedagogi dan paparan sebelah kanan adalah model ADAB. Berikut adalah dapatan kajian reka bentuk pedagogi nilai berasaskan model ADAB. Paparan di hadapan adalah berdasarkan kepada dapatan pensyarah dan juga pelajar. Video pengajaran direkodkan sebagai kandungan yang tertinggi dari pensyarah dan infografik adalah dapatan daripada para pelajar. Aktiviti mencipta adalah poster dan infografik serta nota ringkas pembelajaran. Untuk kaedah pedagogi bagi aktiviti pembelajaran dimulai dengan eksplorasi pencarian maklumat dalam web. Seterusnya, para pensyarah mencadangkan untuk mencipta poster dan infografik dan dari pandangan pelajar adalah penciptaan nota ringkas. Seterusnya, pelajar boleh berbincang di dalam kumpulan untuk pengumpulan bahan ilmiah dan berhubung bersama dengan pensyarah yang lain. Aktiviti refleksi isu semasa dicadangkan. Seterusnya, perkongsian boleh dilakukan di dalam forum dan bertukar nota pembelajaran bersama dengan pelajar yang lain. Untuk aktiviti penilaian bagi kaedah pedagogi dicadangkan kerja kursus folio, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran berasaskan projek dan dari pandangan pelajar adalah problem-based learning. Bagi memastikan nilai dapat ditanam di dalam diri para pelajar, temu bual bersama dengan pakar mendapati aspek asas fundamental ilmu teras perlu ditanam oleh para pensyarah, perlu disampaikan oleh para pensyarah sekitar 30 hingga 40% sebelum para pelajar boleh melakukan aktiviti eksplorasi. Dan perkara yang perlu diberi perhatian adalah berkaitan dengan domain ilmu akidah dan para pelajar perlu melaksanakan konsep tabayun, verifikasi, menerusi plan do, check and action serta berkongsi pengetahuan di dalam media baru. Dan bagi aktiviti pedagogi pembelajaran berasaskan nilai, para pensyarah dan juga pelajar perlu bekerjasama dengan rapat pensyarah sebagai coach dan aktiviti yang bersesuaian adalah project-based learning yang dihubungkan bersama dengan komuniti. Untuk penilaian, saranan daripada pakar, penilaian adalah secara berterusan dan 60 hingga 70% adalah berfokus kepada domain efektif menggunakan buku log digital dan para pelajar rakan-rakan boleh memberi penilaian keserakanan terhadap penilaian berkenaan. Seterusnya, bagi memastikan nilai dapat diterapkan sepanjang tempoh pembelajaran 14 minggu, para pensyarah perlulah menjadi role model
memaparkan uswah hasanah supaya menjadi contoh tauladan kepada para pelajar dan dengan memastikan aspek akidah sentiasa ditanam berterusan kepada para pelajar dalam tempoh 14 minggu dan para pelajar perlu mengamalkan nilai-nilai yang baik di sepanjang tempoh pembelajaran berkenaan. Untuk memastikan integrasi epistemologi Islam dapat ditanam di dalam diri para pelajar perlu diberi pesanan tentang kepentingan keperluan untuk menjadi seorang pelajar yang ikhlas kerana ilmu ini mendatangi setiap jiwa yang ikhlas dan bersih dan kemudian hikmah akan terbina di dalam diri para pelajar. Justru para pelajar perlu mempunyai keinginan dan sifat ingin tahu yang mendalam untuk mengumpul seberapa banyak ilmu dan kemudian dapat mewujudkan pembelajaran bermakna serta ilmu fardu ain dan fardu kifayah perlu diterapkan kepada para pelajar secara berterusan. Model ADAB telah dipelankan untuk 14 minggu pengajaran dan pembelajaran iaitu menerusi langkah situate, digest, create, connect, synthesize, reflect, value dan extend. Paparan seterusnya adalah kegunaan idea Heutagogy nilai berasaskan model ADAB dan seterusnya adalah novelty daripada idea ini. Berikutnya adalah potensi komersial daripada idea ini dan ditutupi dengan pencapaian dalam sudut anugerah dan juga pencapaian penerbitan. Laporan lengkap adalah berada di dalam laporan inovasi yang disertakan dan sebagai kesimpulan, sinergi antara prinsip Heutagogy dan model ADAB dapat mewujudkan pengalaman pembelajaran yang autentik, reflektif, kolaboratif dan kontekstual. Sekian, terima kasih.